Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai laporan pelaksanaan pentaksiran untuk murid berkeperluan pendidikan khas bagi menyahut pentaksiran berterusan kedua bagi subjek PQK 3212 pentaksiran dalam pendidikan khas. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alia Patrisha binti Fadli dari Unit Pendidikan Khas 2 PSMP ambilan Ogos 2023, Julai 2028. Baiklah, untuk menyelesaikan pentaksiran ini, saya merujuk kepada dua sumber utama iaitu pertama, jurnal yang berkaitan dengan penilaian pelaksanaan program pentaksiran alternatif pendidikan rendah di Sekolah Rendah Pendidikan Khas Integrasi. Dan juga yang kedua, saya merujuk kepada garis panduan pentadbiran mengenai pentaksiran alternatif pendidikan rendah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, pada pembentangan kali ini, saya telah memilih pelaksanaan pentaksiran alternatif pendidikan rendah bagi MPBK. Baiklah, apa itu PAPR? PAPR ataupun pentaksiran alternatif pendidikan rendah merupakan satu bentuk pentaksiran khusus untuk mengenal pasti potensi dan juga kemahiran asas yang dimiliki oleh seseorang MPBK. PAPR ini dilaksanakan bagi MPBK berasaskan konstruk tertentu untuk persediaan pembelajaran dan juga pentaksiran di sekolah rendah. Baiklah, PAPR bersesuaian dengan kurikulum standard sekolah rendah pendidikan kelas iaitu KSSRPK, di mana dalam PAPR terdapat dua progres yang terkandung iaitu progres pertama. Progres pertama ini adalah menekankan kepada asas kehidupan dan juga komunikasi, di mana progres satu ini memfokuskan kepada subjek Bahasa Melayu, Matematik dan juga kemahiran hidup. Manakala bagi progres kedua lebih memfokuskan kepada penerokaan dan juga global, di mana progres kedua ini lebih menekankan kepada subjek Matematik dan juga Bahasa Inggeris. Baiklah, selain itu, dalam PAPR juga terdapat dua komponen utama iaitu pertama, komponen akademik, di mana dalam komponen akademik ini terdapat dua subkomponen iaitu pentaksiran pusat dan juga pentaksiran sekolah. Dalam hal ini, PAPR merupakan subkomponen dalam PBS iaitu di bawah pentaksiran pusat. Yang kedua adalah komponen bukan akademik iaitu yang terdiri daripada pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum iaitu PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik. Baiklah, di sini saya sertakan perbandingan antara sistem pentaksiran UPSR iaitu ujian penilaian sekolah rendah dan juga sistem baharu iaitu PAPR, di mana sistem baharu PAPR ini menunjukkan sebuah anjakan paradigma yang dilaksanakan oleh sistem pendidikan bagi menuju kepada pentaksiran yang lebih holistik. Baiklah, yang pertama, fokus penilaian. Kalau kita dapat lihat, fokus penilaian bagi UPSR menekankan kepada orientasi peperiksaan kognitif semata-mata iaitu berfokuskan kepada akademik seperti hafalan dan juga asas 3M, menulis, membaca dan juga mengira. Manakala bagi sistem baharu PAPR, fokusnya lebih kepada kemahiran berfikir alas tinggi ataupun kemenjadian murid secara menyeluruh seperti yang dihasratkan oleh FPK. Baiklah, komponen kedua iaitu kumpulan sasaran. Bagi UPSR, kumpulan sasaran UPSR lebih tertumpu kepada murid arus perdana tanpa pengubahsuaian khusus. Manakala bagi PAPR, kumpulan sasarannya khusus kepada murid berkeperluan pendidikan khas yang MPBK kategori masalah pembelajaran ataupun program integrasi inklusif. Dalam objektif penilaian pula, bagi sistem terdahulu UPSR, objektif penilaiannya bertumpu kepada lulus atau gagal berdasarkan satu ujian akhir. Biasanya UPSR ini dilaksanakan pada hujung tahun 6. Baiklah, untuk sistem baharu PAPR pula, objektif penilaian ini adalah untuk mengukur potensi, kebolehpasaran insan dan juga persediaan kehidupan secara berterusan di dalam bilik darjah. Baiklah, matlamat utama sistem pendidikan PAPR ini adalah semestinya untuk menyahut pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk melahirkan murid atau modal insan yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek untuk memastikan rakyat ataupun murid ni berilmu dan juga berkemahiran selaras dengan keperluan abad ke-21. Baiklah, kita beralih kepada aspek seterusnya iaitu saya akan terangkan mengenai proses pelaksanaan pentaksiran alternatif pendidikan rendah. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan tentang proses pelaksanaan PBS iaitu pentaksiran berasaskan sekolah secara umum. Baiklah, pertama, berdasarkan infografik yang saya kongsikan, teras utama dalam proses pelaksanaan PBS ni ialah autonomi guru
pengiktirafan profesional. Yang bermaksud di sini guru diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk merancang dan juga menilai murid berdasarkan kepakaran mereka. Baiklah, pertama, fasa perancangan. Dalam fasa ini melibatkan penyelarasan antara apa yang hendak diajar, iaitu dalam PDP, proses pengajaran dan pembelajaran, dan apa yang hendak dinilai. Guru perlu menentukan objektif pembelajaran terlebih dahulu dan juga kriteria kejayaan yang sesuai dengan keupayaan unit B. Selalunya, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ini dirujuk berdasarkan dokumen standard kurikulum sekolah rendah ataupun kalau dalam pendidikan khas DSKP, pendidikan khas masalah pembelajaran. Okay. Misalnya, contohnya dalam subjek sains pendidikan khas, guru merancang PDP tentang bahagian tumbuhan. Di sini, guru perlu menetapkan bahawa apa yang murid akan belajar dan apa pentaksiran yang akan dibuat, contohnya melalui pemerhatian semasa murid melabel bahagian pokok di taman sekolah. Okey, itu yang fasa pertama. Fasa kedua ialah fasa pembinaan, di mana dalam fasa pembinaan ini guru bertanggungjawab untuk membina instrumen ataupun alat pentaksiran yang mesra MBPK. Maksudnya alat pentaksiran yang sesuai dengan kebolehan MBPK. Instrumen ini mestilah fleksibel dan mengambil kira pelbagai tahap kefungsian. Seperti yang kita tahu, MBPK ini mempunyai pelbagai keupayaan. Jadi guru mestilah merancang instrumen yang mempunyai 3 tahap keupayaan. Yang pertama, tahap keupayaan yang tinggi. Yang kedua, tahap keupayaan yang sederhana. Dan yang ketiga, tahap keupayaan yang rendah. Okay. Misalnya, guru membina senarai semak yang dipermudahkan ataupun yang diubah sesuai menggunakan kad bergambar, iaitu menerapkan elemen visual bagi murid yang mempunyai masalah komunikasi non-verbal untuk menunjukkan bahagian akar, batang dan juga daun. Baiklah, fasa ketiga ialah fasa pentadbiran, di mana dalam fasa ini proses penilaian dijalankan secara formatif. Secara formatif maksudnya secara semasa pembelajaran berlaku dan juga sumatif, iaitu selepas tamat suatu topik ataupun suatu unit. Bagi MBPK, pentaksiran formatif adalah paling penting ataupun paling adil kerana ia mengurangkan tekanan peperiksaan kerana murid dapat dinilai secara beransur-ansur tanpa perlu memberikan tekanan akademik kepada mereka. Contohnya, semasa aktiviti berkebun, guru boleh memerhatikan murid memegang anak pokok. Kat sini, guru dah boleh mentaksi murid dalam aspek cara dipegang pokok. Dan guru juga secara spontan boleh menilai kemahiran psikomotor murid, sama ada mereka boleh memegang objek secara stabil atau memerlukan bantuan. Di sini juga ada elemen pentaksiran di mana guru dapat mentaksi murid melalui kemahiran psikomotor mereka. Baiklah, dalam fasa keempat iaitu fasa pemeriksaan, di mana dalam fasa pemeriksaan ini guru perlu memeriksa atau menilai hasil kerja murid berdasarkan kriteria standard yang telah ditetapkan berdasarkan standard prestasi dalam DSKP. Sebabnya dalam DSKP akan terdapat standard prestasi yang perlu dirujuk oleh guru untuk menilai tahap penguasaan murid. Okay. Di sinilah guru berautonomi ataupun berkuasa untuk menentukan pencapaian murid secara objektif. Okay, contohnya, guru boleh memeriksa lembaran kerja yang diberikan oleh murid ataupun yang disiapkan oleh murid. Di sini, walaupun garisan yang dilukis oleh murid itu sedikit mungkin tidak sempurna seperti murid lain, tapi perkara itulah dapat dilihat oleh guru untuk menilai isu motor halus mereka, di mana guru perlulah menetapkan markah berdasarkan ketepatan padanan. Contohnya, dalam lembaran kerja itu guru suruh murid memadankan gambar dan juga objek. Kat sini, guru boleh memberi markah berdasarkan ketepatan murid itu memadankan gambar mengikut kriteria standard yang telah ditetapkan. Baiklah, fasa kelima iaitu fasa perekodan. Dalam fasa perekodan, guru perlu menetapkan tahap penguasaan murid dengan merekodnya secara sistematik dalam fail portfolio yang disediakan kepada setiap murid, setiap MBPK. Di mana guru boleh menggunakan sistem digital seperti SPPB. Okay, rekod ini mestilah disertakan dengan evidence ataupun bukti yang kukuh. Okay, contohnya, guru boleh mengambil foto hasil kerja murid. Seperti tadi, guru boleh mengambil gambar murid sedang pegang pokok di kebun dan merekodnya berdasarkan tahap penguasaan yang telah ditetapkan dalam DSKP ataupun yang telah diubah sesuai oleh guru. Okay, dalam orientasi murid. Okay, guru juga boleh menetapkan ataupun menulis nota-nota ringkas mengenai apakah bantuan yang dimiliki oleh murid ataupun bantuan yang telah diberikan oleh MBPK. Okay. Yang terakhir ialah fasa pelaporan, di mana dalam fasa ini guru memberikan gambaran sebenar tentang prestasi murid
kepada ibu bapa. Contohnya, guru memberi pelaporan tentang bagaimanakah tahap pencapaian murid sepanjang pentaksiran dilaksanakan. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang proses pelaksanaan pentaksiran alternatif pendidikan rendah dalam aspek PAPR kepada MPBK sendiri. Okey, pertama sekali, semestinya guru perlu mengenal pasti kebolehan murid menggunakan kaedah screening, iaitu guru perlulah memerhatikan untuk menentukan baseline ataupun garis dasar setiap murid. Contohnya, di sini guru boleh melaksanakan ujian diagnostik untuk menetapkan sama ada murid ni ataupun MPBK ni di tahap yang tinggi, sederhana ataupun rendah untuk membantu guru menetapkan standard kandungan kurikulum. Okey, apakah kepentingan fasa pertama ini? Tanpa fasa ini, guru mungkin memberi tugasan yang terlalu sukar ataupun terlalu mudah untuk murid, yang mana perkara ini akan membawa kepada ketidakadilan kepada perkembangan potensi sebenar murid. Baiklah. Yang kedua ialah guru perlulah menentukan domain pentaksiran. Okey, terdapat beberapa domain pentaksiran yang perlu diambil kira oleh guru. Okey. Iaitu pertama, domain komunikasi, yang kedua domain sosial, domain kognitif, domain psikomotor dan juga domain pengurusan diri. Di mana kesemua domain ini akan dinilai dalam PAPR. Baiklah. Domain ini juga dipilih mengikut keperluan individu murid dalam rancangan pendidikan individu RPI. Baiklah, kepentingan fasa ini adalah untuk memastikan pendidikan khas tidak hanya melahirkan MPBK yang tahu membaca, tapi mereka juga berupaya untuk mengurus diri, bersosialisasi dengan masyarakat. Maksudnya tidak hanya berfokuskan kepada akademik semata-mata. Baiklah, yang ketiga ialah kaedah pemerhatian dan juga pengumpulan evidence, iaitu pengumpulan bukti. Di mana dalam proses ini, evidence yang dikumpulkan itu perlulah bersifat autentik ataupun berterusan, di mana bukan sekadar hanya di atas kertas ujian, tapi merangkumi senarai semak kemahiran, gambar hasil kerja murid seperti contohnya kraf tangan ke atau pelaporan ke, dan juga rakaman video yang menunjukkan murid tu melakukan tugasan secara nyata. Maksudnya bukti yang kukuh dan nyata. Okay. Kepentingan pasal ketiga ini adalah bagi MPBK yang mempunyai masalah komunikasi lisan, evidence seperti video inilah bukti yang paling kukuh untuk menunjukkan bagaimana murid MPBK ni telah mencapai objektif pembelajaran. Baiklah, fasa keempat ialah fasa penggunaan instrumen pentaksiran, iaitu penggunaan instrumen pentaksiran ARI. Okay. ARI merupakan inovasi dalam instrumen pentaksiran alternatif untuk merekod kualiti pembelajaran murid, di mana dalam komponen ARI ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, environment. Environment adalah untuk menilai di mana murid ni dapat melaksanakan aktiviti di satu tempat, contohnya melaksanakan aktiviti di kebun ataupun di dapur. Yang kedua, elemen reaction, iaitu bagaimana murid bertindak balas terhadap arahan. Yang ketiga ialah recognition, yang mana pengiktirafan guru terhadap usaha ataupun kemajuan murid. Yang keempat ialah interaction, di mana bagaimana murid menunjukkan interaksi dengan orang sekeliling dan semasa membuat tugasan, contohnya bagaimana murid menunjukkan interaksi dengan rakan sebaya sewaktu melaksanakan aktiviti berkumpulan. Okay. Kepentingan fasa keempat ini ialah kaedah ini memberikan gambaran deskriptif yang lebih bermakna berbanding hanya guru menandakan murid itu lulus atau gagal. Okay. Baiklah, fasa terakhir ialah fasa kelima, iaitu fasa pelaporan dan juga perekodan. Di mana dalam fasa terakhir ini, guru perlulah memasukkan semua data mengenai tahap perkembangan dan juga penguasaan murid. Contohnya di dalam sistem MyPass untuk menentukan tahap penguasaan PP seseorang murid itu. Di mana hasil ini kemudiannya akan dibawa kepada sesi bersama ibu bapa untuk mengemas rancangan pendidikan individu bagi sesi yang akan datang, di mana kesemua maklumat yang dikumpul ataupun direkod ini adalah satu maklumat penting untuk guru menentukan apakah intervensi ataupun langkah seterusnya untuk dilaksanakan oleh seseorang untuk dilaksanakan kepada MPBK tersebut. Dan juga fasa ini juga melibatkan ibu bapa dalam pelaporan untuk memastikan kesinambungan pembelajaran berlaku di rumah, kerana seorang murid MPBK itu mestilah dilaksanakan intervensi secara berterusan, bukan hanya di sekolah saja, malah secara berterusan di rumah juga. Di mana dalam fasa pelaporan ini ataupun fasa perekodan ini, ibu bapa dapat melihat bukti yang nyata daripada MyPass tentang kemajuan anak mereka.
Di sini saya sertakan juga contoh laporan PAPR seseorang murid, di mana seperti yang kita dapat kita lihat dalam contoh laporan PAPR yang saya sertakan ini, terdapat beberapa domain yang diuji ataupun yang ditaksir ke atas MPK tersebut. Contohnya, kalau kita dapat lihat, domain yang pertama ialah domain kerohanian dan juga nilai merugi. Yang kedua, domain akademik kefungsian. Yang ketiga, domain pembangunan personal dan juga kemahiran interpersonal ataupun secara umumnya sosialisasi. Dan yang keempat ialah domain hidup berdikari yang merangkumi pengurusan diri. Baiklah, contoh pelaporan PAPR MPK ini boleh dirujuk untuk melihat bagaimana pelaporan PAPR itu didokumentasikan dalam bentuk borang. Baiklah, aspek seterusnya saya akan menerangkan mengenai analisis isu ataupun cabaran dalam melaksanakan PAPR kepada MPPK. Baiklah, seperti dapat yang kita lihat, saya memilih isu iaitu kekurangan latihan dan juga kompetensi guru dalam melaksanakan PAPR terhadap MPPK, di mana antara cabaran utama yang dapat dilihat dalam isu ini ialah heterogeneity MPPK, di mana seperti yang kita tahu, MPPK mempunyai keupayaan ataupun ketidakupayaan yang berbeza-beza. Kalau dalam aspek masalah pembelajaran, terdapat beberapa kategori murid ataupun terdapat beberapa jenis ketidakupayaan yang dimiliki dalam suatu kelas. Contoh yang pertama, dalam aspek heterogeneity MPPK, tiada pendekatan one size fits all, di mana dalam kelas, guru pendidikan khas mungkin menghadapi murid-murid yang pelbagai seperti murid autism, sindrom Down, ADHD, masalah pendengaran ataupun masalah pelajaran yang lebih daripada satu jenis, di mana dalam aspek ini guru mempunyai kepelbagaian murid, yang mana setiap murid itu mempunyai keupayaan ataupun kelebihan masing-masing. Yang kedua, juga setiap murid juga memerlukan pengubahsuaian yang tinggi, di mana setiap kategori murid ini memerlukan instrumen yang berbeza-beza. Di mana kalau guru yang tidak cekap dalam pentaksiran MPBK ini atau pentaksiran PAPR ini, mereka mungkin akan mengalami kesukaran untuk mengubah suai standard prestasi arus perdana supaya sesuai dengan keupayaan sebenar MPPK. Yang terakhir ialah pentaksiran berbeza ataupun differential assessment, di mana seperti yang diketahui umum, murid MPPK ini memerlukan pentaksiran yang berbeza-beza kerana mereka mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, keupayaan yang berbeza dan juga kebolehan yang berbeza, di mana guru yang kekurangan kemahiran untuk melaksanakan pentaksiran yang berbeza ini secara konsisten boleh menyebabkan MPPK gagal untuk menunjukkan potensi sebenar mereka, dan perkara ini juga boleh menimbulkan ketidakadilan ataupun kekurangan hak terhadap MPPK dalam pembelajaran. Seterusnya dalam aspek kesan kekurangan latihan yang spesifik. Ketiadaan latihan berterusan dan juga komprehensif mengenai konsep dan kaedah pentaksiran alternatif boleh memberi impak secara langsung kepada guru yang melaksanakan pentaksiran ini. Yang pertama, ketidakfahaman konsep dan juga matlamat. Menurut kajian, masih ramai guru yang masih belum memahami sepenuhnya bahawa matlamat pentaksiran alternatif adalah untuk mengukur keupayaan autentik murid MPPK dalam persekitaran sebenar, bukan sekadar hafalan semata-mata. Yang kedua ialah reka bentuk instrumen yang lemah. Masih ada guru yang kurang yakin dan juga kurang kemahiran dalam mereka bentuk instrumen pentaksiran, yang mana terdapat 3 aspek dalam reka bentuk instrumen yang lemah. Yang pertama, sah, iaitu betul-betul mengukur apa yang nak diukur. Yang kedua, boleh dipercayai, memberikan keputusan yang konsisten. Yang ketiga, sejajar, iaitu menepati objek pembelajaran murid yang unik. Yang ketiga ialah ketidakyakinan guru. Perkara ini telah disokong oleh Faizah 2011, Hussein et al. 2018 dan juga Christian et al. 2017, yang mana kekurangan latihan menyebabkan guru tidak yakin dalam melaksanakan pentaksiran. Dalam hal ini, masih ada guru yang kurang yakin disebabkan ada kekurangan latihan yang dikenal pasti sebagai punca utama yang menyebabkan guru tidak yakin untuk melaksanakan pentaksiran alternatif yang berkesan di dalam bilik darjah, terutamanya kepada MPPK. Baiklah, seterusnya dalam aspek isu ini saya akan menerangkan mengenai kompetensi yang kritikal, iaitu yang pertama mengenai amalan autentik dan juga berterusan, di mana
guru perlulah mempunyai kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan pemerhatian berterusan, menggunakan senarai semak, menilai hasil kerja melalui portfolio, merekod evidence melalui rakaman video ataupun foto secara sistematik. Yang kedua, guru juga perlulah mahir dalam komponen area iaitu environment, reaction, recognition, interaction. Di mana dalam konteks PAPR, guru perlu kompeten menggunakan pendekatan area ini untuk merekod maklum balas dan juga tahap penguasaan murid terhadap aktiviti yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, guru juga perlulah mahir terhadap domain-domain pembangunan murid. Maksudnya, dalam hal ini guru perlu memahami di mana setiap domain ini perlu dinilai dalam setiap MBBK berbanding hanya memfokuskan kepada akademik semata-mata. Seterusnya, saya akan mensertakan sekali dengan faktor penyumbang lain yang menyumbang kepada isu kompetensi dan juga kurang keyakinan guru dalam melaksanakan PAPR kepada MBBK. Yang pertama ialah kekangan masa dan juga beban tugas. Seperti yang kita tahu, guru perlu melaporkan dokumentasi mengenai perekod tahap penguasaan dan juga tahap pencapaian murid dalam sistem MyPass dan juga SPPP. Di mana perkara ini menyebabkan mereka mempunyai masa yang terhad untuk merancang dan melaksanakan pentaksiran yang autentik kepada MBBK dalam darjah. Yang kedua ialah pendidikan inklusif. Perkara ini dapat dilihat apabila guru aliran perdana menerima MBBK dalam program inklusif ataupun dalam kelas perdana, di mana mereka ini tidak bersedia ataupun tidak mempunyai pengetahuan praktikal untuk mengurus ataupun mentaksir murid-murid MBBK ini di dalam kelas inklusif. Baiklah, isu yang telah dinyatakan tadi telah memberi impak kepada ketidakadilan kepada MBBK. Di mana yang pertama, isu yang dinyatakan tadi telah menyebabkan ketidakupayaan untuk menjamin kesahan dan juga kebolehpercayaan skor. Di mana dalam hal ini, skor mungkin diberikan kepada murid secara tidak sah ataupun tidak boleh dipercayai. Misalnya, seorang guru yang mempunyai kekurangan latihan dalam pentaksiran PAPR mungkin memberikan skor yang kurang memberasakan ataupun tidak mencapai potensi sebenar MBBK. Di mana skor yang diberikan ini mungkin tidak mencerminkan potensi sebenar murid, yang mana akan menafikan hak mereka yang untuk dinilai secara adil. Yang kedua, isu ini juga mungkin berisiko untuk ketidakakuran terhadap prosedur yang dinyatakan dalam lembaga peperiksaan. Misalnya, contohnya seorang guru itu melaksanakan pentaksiran untuk mengukur psikomotor seorang murid itu. Mungkin mereka tidak menyertakan sekali dengan evidence ataupun bukti yang menyokong kepada perkembangan murid dalam aktiviti yang ingin dinilai tersebut. Yang ketiga ialah ketidakpastian dalam mengukur potensi murid, di mana dalam hal ini guru mungkin tidak yakin ataupun kurang pengetahuan input terhadap pentaksiran yang dinilai. Misalnya, gagal menguji kesemua kemahiran yang dihasratkan. Dalam hal ini, terdapat mungkin MBBK tidak dapat pengiktirafan terhadap kemajuan sebenar mereka. Mungkin mereka tidak dinilai berdasarkan potensi sebenar mereka. Yang terakhir ialah kegagalan untuk menjamin kualiti pentaksiran tersebut. Mungkin dalam hal ini, guru ataupun pentadbir kurang kepakaran teknikal untuk melaksanakan pentaksiran alternatif pendidikan yang rendah ini secara efektif. Di mana bimbingan dan penambahbaikan segera mungkin tidak dapat dilakukan. Dan akhir sekali telah akan mewujudkan jurang pelaksanaan dalam kalangan MBBK, yang mana perkara ini akan merugikan mereka dalam kualiti pendidikan. Baiklah, seterusnya saya akan memberi cadangan mengenai penyelesaian isu kekurangan latihan dan juga kompetensi guru. Baiklah, cadangan penyelesaian yang pertama ialah latihan yang berterusan kepada guru. Latihan ini bukan sekadar hanya sesi one-off, tapi satu proses pembangunan kompetensi yang berterusan untuk memastikan guru ini sentiasa relevan dengan perubahan dasar dan keperluan murid. Contohnya, guru didedahkan dengan teknik pengubahsuaian instrumen, iaitu adaptation dan cara menentukan aras kefungsian murid yang tepat. Latihan ini bertindak sebagai pelaburan sumber manusia untuk mengurangkan ralat dalam pemberian skor. Contohnya, pihak PPD ataupun KPM boleh mengajukan bengkel hands-on mengenai cara untuk menggunakan instrumen PAPR yang betul dengan memfokuskan kepada teknik penulisan naratif bagi mengiktirafkan keupayaan guru ini dalam instrumen ARI ataupun instrumen PAPR. Impaknya, guru dapat memberi tahap penguasaan TP kepada murid secara yakin ataupun secara efektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
Antara sokongan yang dapat sokongan yang telah disokong ialah daripada Kamar Zaman Etnik 2016, iaitu latihan merupakan pelaburan organisasi bagi meningkatkan pembangunan sumber manusia yang berdaya saing dan berkualiti. Baiklah, seterusnya ialah cadangan yang kedua, iaitu bimbingan dan juga sokongan ataupun mentoring dan juga coaching, di mana bimbingan ini perlulah bersifat lebih peribadi dan juga setempat, iaitu school based berbanding latihan yang umum, di mana latihan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah spesifik yang dihadapi oleh guru di dalam kelas mereka sendiri, lebih-lebih lagi dalam aspek pentaksiran PAPR, di mana melalui sesi PLC ataupun Professional Learning Community, guru boleh berkongsi amalan terbaik ataupun best practice dan mencari penyelesaian efektif ataupun kolektif terhadap isu keberpercayaan pentaksiran yang dihadapi. Misalnya, seorang guru pakar dalam bidang pendidikan khas mungkin boleh melaksanakan sesi teaching sharing, di mana di sekolah mereka dapat menunjukkan cara untuk mengumpul evidence secara digital, iaitu menggunakan video dan juga gambar yang sistematik tanpa mengganggu waktu PDP menggunakan aplikasi telefon pintar. Impaknya, guru pendidikan khas ini mungkin berasa disokong ataupun mereka berasa tidak keseorangan dalam menghadapi beban dokumentasi dalam pelaksanaan PAPR ini. Baiklah, cadangan penyelesaian yang ketiga ialah pemantauan dan juga penyeliaan yang konsisten, di mana pentadbir perlulah memberi sokongan kepada guru-guru pendidikan khas ini. Misalnya, mereka bukan sahaja memantau keberkesanan PAPR, malah mereka perlulah menjamin kualiti yang berlaku secara real time di dalam kelas. Misalnya, pemantauan secara amali oleh pentadbir, di mana pentadbir ini melihat sendiri bagaimana guru pendidikan khas ataupun guru ini melaksanakan pentaksiran kepada MPK di dalam kelas. Perkara ini membolehkan penambahbaikan yang segera dilaksanakan sekiranya berlaku kesalahan prosedur semasa melaksanakan pentaksiran. Misalnya, guru penolong kanan ataupun guru besar bolehlah masuk ke kelas ataupun guru penolong kanan pendidikan khas sendiri masuk ke dalam kelas yang melaksanakan dalam kelas pendidikan khas semasa aktiviti kemahiran hidup, contohnya sewaktu aktiviti memasak ataupun sewaktu aktiviti berkebun, supaya beliau ataupun pentadbir sendiri dapat memerhatikan adakah guru ini merekod tidak balas murid dalam aspek reaction secara objektif atau hanya sekadar memberikan penilaian umum di akhir sesi. Maksudnya, dalam hal ini pentingnya bukti ataupun evidence perlu direkodkan sewaktu melaksanakan PAPR. Impaknya, kesahihan kor dapat terjamin kerana perkara ini ataupun pentaksiran ini dapat dipantau oleh pihak kedua yang mempunyai autoriti dalam pentaksiran alternatif pendidikan rendah. Kesimpulannya, pelaksanaan PAPR ini merupakan sistem pentaksiran yang sistematik, di mana PAPR merupakan satu bentuk pentaksiran pendidikan yang holistik yang dapat mencerminkan kematangan sistem pendidikan di Malaysia dalam usaha untuk mentaksir kemajuan semua kategori murid, termasuklah murid berkeperluan pendidikan khas. Selain itu, kajian juga menunjukkan bahawa tahap dimensi proses pemantauan, penyelarasan dan sokongan pentadbir dalam pelaksanaan PAPR berada pada tahap yang tinggi, di mana terdapat hubungan positif yang kuat antara sokongan pentadbir dengan peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru. Dan yang terakhir sekali, keberkesanan dan impak yang tinggi terhadap suatu pentaksiran ini, terutamanya dalam PAPR, amat bergantung kepada peranan proaktif semua pihak, termasuklah peranan guru, peranan murid, peranan masyarakat, ibu bapa dan juga peranan pentadbir, yang mana kesemua tanggungjawab ini dapat memastikan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dicapai untuk memastikan kemenjadian murid tercapai. Di sini saya sertakan infografik yang mensimpulkan kesemua elemen yang telah dibentangkan sebentar tadi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang pembentangan saya sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan ataupun apa yang dikongsikan daripada saya dapat memberi manfaat kepada audiens yang mendengar atau penonton yang mendengar. Dan jika ada kesalahan yang saya sertakan dalam pembentangan sekali ini, mungkin penonton boleh sertakan di bahagian komen di bawah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.